Seterusnya, saya akan menunjukkan langkah-langkah menggunakan kad booster kebat. Soalannya ialah mengapakah generasi masa kini harus bekerjasama menjamin kemakmuran negara? Okey, pertama kita kena kenal pasti sama ada soalan kebat ini berbentuk positif atau negatif. Okey, apa jawapan awak? Positif atau negatif? Positif. Ini pelakunya. Siapakah pelaku dalam kehendak soalan awak? Generasi masa kini. Okey, pelaku. Tengok belakang. Okey, siapa buat apa kan? Okey, kita gabungkan setiap siapa buat apa dengan menggunakan penanda wacana. Contohnya cikgu dah bagi dah apa kat sini? Kedua, ketiga, seterusnya selain itu. Boleh ya? Cara untuk awak gabungkan. Susahlah soalan kebat sejarah ni. Dah banyak kali dah cuba. Tak ada idea pun keluar. Stres lah. Nama saya Saiman Mukti bin Saif Nawar. Tadi baru saja melihatkan macam mana kawan-kawan kita bila ingin menjawab soalan kebat sejarah. Masalahnya, apa penyelesaiannya? Penyelesaiannya ialah kita boleh menggunakan booster kebat sejarah yang di mana ia mengajari kita cara untuk menjawabkan soalan kebat sejarah bermula dari pelaku, isi, kata hubung dan juga huraian. Masalahnya, ini merupakan kebat yang positif. Macam mana pula dengan kebat negatif? Kita perlu pusingkan saja. Dan inilah kebat negatif. Tetapi, macam mana kalau soalan kebat itu berkaitan dengan ekonomi, politik, kemakmuran dan juga patriotik? Jangan risau, semua itu ada di dalam booster kebat ini. Jadi, apa kebaikan booster kebat ini kepada saya? Kebaikan booster kebat ini kepada saya ialah saya berjaya menjawab soalan kebat sejarah dan berjaya memperolehi markah penuh dalam menjawab soalan tersebut. Jadi, booster kebat ini perlu ada dalam setiap murid. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.